Halo semua, hari ini saya akan bercakap dengan anda tentang alahan makanan. Jadi apa itu alahan makanan? Ia adalah reaksi imun yang tidak normal terhadap makanan yang dimakan oleh seseorang. Jadi apabila seseorang makan sesuatu makanan, badan mengenal pasti ia sebagai patogen yang akan menyebabkan penyakit. Oleh itu ia cuba menyerang dan mengeluarkannya dari badan. Jadi keradangan atau mediator keradangan yang dilepaskan oleh sistem imun akan menyebabkan gejala yang membawa kepada alahan makanan. Jadi jika ia adalah simptom yang ringan, pesakit boleh datang dengan sakit perut, muntah, pening, gatal-gatal, kegatalan, ruam di seluruh badan. Tetapi jika ia membawa kepada reaksi yang teruk, ia dipanggil sebagai anafilaksis. Dan pesakit boleh datang dengan bronkospasm. Itu adalah kesukaran bernafas, penurunan dalam ketepuan oksigen, peningkatan kadar jantung, penurunan tekanan darah, bengkak bibir, bengkak lidah, kesesakan tekak atau kadang-kadang kehilangan kesedaran. Jadi, apabila pesakit datang ke kecemasan dengan mana-mana simptom ini, kami para doktor mendiagnosisnya secara klinikal dan kami memulakan sesuatu yang dipanggil suntikan epinefrin atau antihistamin, atau steroid. Serangan pertama biasanya akan ringan kerana sistem imun anda telah mengenal pasti antigen tertentu dan ia menghasilkan antibodi terhadapnya. Tapi apabila anda mengambil makanan yang sama sekali lagi, badan sudah bersedia dengan antibodi dan ia menyerangnya dengan segera, menyebabkan reaksi besar yang boleh mengancam nyawa. Cara terbaik untuk mengelakkan reaksi sebegini adalah dengan mengelakkan item makanan tertentu sepenuhnya. Dan selain itu, anda boleh datang ke kecemasan dan mendapatkan rawatan daripada doktor. Terdapat beberapa ujian yang boleh membantu anda mengenal pasti allergen, makanan yang anda alah kepadanya. Kebiasaannya, item makanan yang menyebabkan alahan adalah susu, telur, kacang tanah atau kacang lain, atau makanan laut, kerang-kerangan atau soya. Jadi sila berhati-hati dan lihat sama ada anda alah kepada mana-mana item makanan. Jika ya, sila elakkan item makanan tersebut sepenuhnya dan dapatkan rawatan sekiranya sebarang simptom sedemikian berlaku kepada anda. Terima kasih.